Jangan biarkan itu. Jangan biarkan itu. Jangan biarkan itu. Ahli keluarga mangsa pembunuhan menyerang tertuduh pembunuh di mahkamah terbuka. Tumbukan mula dilepaskan. Kerusi melayang. Taser dikeluarkan. Anda nampak kekecohan itu, tapi anda tidak nampak apa yang berlaku selepas itu. Saya berada di sini. Apa yang berlaku memang berbaloi setiap minit, setiap saat. Rakaman kamera badan yang baru dikeluarkan yang kami peroleh kini menunjukkan segala yang tidak dirakam oleh kamera keselamatan. Selamat datang ke Sidebar, dibawakan oleh Law and Crime, saya Jesse Weber. Beli Life is Luck sekarang di Amazon. Di forthepeople.com/lifeisforthepeople.com/lifeisluck. Jadi jika anda telah menonton Sidebar untuk beberapa ketika, dan saya harap anda memang begitu, anda pasti ingat detik mahkamah yang gila ini, betul? Yang mana ahli keluarga mangsa pembunuhan meluru ke seberang bilik dan mula menyerang lelaki yang dituduh membunuh orang tersayang mereka. Seorang pegawai penjara mengeluarkan taser beliau. Kejadian itu bertukar menjadi pergaduhan besar-besaran. Video itu menjadi tular di mana-mana. Tetapi inilah perkara yang mungkin anda tidak ingat atau mungkin anda tidak pernah tahu sejak awal lagi. Lelaki yang mereka buru, Alexander Ortiz, sudah pun berdepan pertuduhan bunuh kerana membunuh teman wanitanya, Aliana Farfan. Dan semasa polis sedang mencarinya, penyiasat berkata dia membunuh seorang lagi wanita hanya 6 hari kemudian. Jadi, 2 pembunuhan, seorang suspek dan sebuah bilik mahkamah yang bertukar menjadi zon perang. Lihat, anda nampak kekecohan itu, tetapi anda tidak nampak apa yang berlaku selepas tumbukan berhenti. Rakaman kamera badan yang baru kami perolehi ini akan membawa anda melihat apa yang berlaku selepas kejadian. Temu bual, pendarahan. Yang ini memang luar biasa. Baiklah, biar saya beritahu anda sekarang. Ia memang luar biasa. Sekarang, pergaduhan ini semuanya tercetus daripada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jadi kita kena kembali ke Januari 2024. Menurut aduan jenayah, Alexander Ortiz berada di apartmen teman wanitanya, Aliana, di Montgomery Boulevard di Albuquerque. Saksi-saksi memberitahu polis, mereka dengar pertengkaran, kemudian satu tembakan, dan kemudian tingkap bilik tidur pecah dari dalam. Ortiz sudah tiada. Dan apabila polis masuk ke dalam, ketika itulah mereka mendapati Aliana sudah pun meninggal dunia. Tetapi di sinilah kes ini menjadi lebih mengerikan lagi. Kerana ketika detektif masih mencari Ortiz, seorang wanita bernama Nicole Maldonado telah ditembak dan dibunuh di luar sebuah kedai runcit. Jadi itu berlaku 6 hari selepas pembunuhan Aliana. Dan polis akhirnya menjejaki Ortiz ke sebuah rumah berhampiran kedai runcit itu. Dia nampaknya mengurung dirinya di dalam rumah tersebut. Apabila mereka menahannya, apa yang mereka temui? Senjata, peluru dan analisis balistik mengaitkan semua itu dengan insiden tembakan di kedai runcit itu. Dan Ortiz akhirnya didakwa atas kedua-dua pembunuhan itu. Sekarang kita maju ke Januari 2025. Kini, lebih setahun kemudian, Ortiz kembali ke mahkamah untuk satu pendengaran dan keluarga itu duduk di galeri. Rakaman kamera keselamatan merakam keseluruhan kejadian ini. Tiada bunyi, tetapi sejujurnya, anda tidak perlukan bunyi untuk melihat kekecohan itu, betul? Ortiz berdiri di sebelah peguamnya di podium sambil memakai pakaian seragam penjara berwarna jingga. Dan pada masa itulah, Carlos Lucero, bapa saudara mangsa, melompat melepasi penghadang dan terus menuju ke arah Ortiz. Seorang pegawai cuba menghalangnya. Sudah terlambat. Mereka bertembung, mereka terjatuh ke lantai. Kemudian Pete saksi, iaitu bapa tiri mangsa. Dia menerobos penghadang dengan baju putih, melompat ke dalam kekecohan itu. Seorang lagi turut serta dalam pergaduhan tersebut. Ini adalah bapa Ortiz, berpakaian serba hitam, mula melepaskan tumbukan. Ahli keluarga di galeri. Mereka bergegas masuk untuk cuba meleraikan keadaan. Pergaduhan itu semakin menjadi-jadi. Ada seorang wanita yang mengambil kerusi lipat, mula menghayunkannya ke arah Ortiz dan juga pegawai yang cuba melindunginya. Dan akhirnya, seorang pegawai mengeluarkan sesuatu yang kelihatan seperti taser dan pada masa itulah semua orang berundur. Sekarang selepas kejadian, anda dapat lihat Lucero, anda dapat lihat saksi mengelap darah dari muka mereka. Ortiz berada di atas lantai. Perbicaraan sudah tamat. Baiklah, perbicaraan sudah tamat sebelum ia benar-benar bermula. Dan itulah yang dirakam oleh kamera keselamatan. Ini pula apa yang mereka tidak rakam. Ya, semua orang berhenti. Ya Tuhan, itu... Dia memang tidak. Kenapa awak buat begitu? Boleh awak dengar saya?
Kita akan kawal semuanya sekejap, okey? Saya sendiri tak pasti apa yang sedang berlaku. Sekarang duduk saja di sini. Duduk. Karwas. Keluar. Mereka telah keluar. Kata kereta itu tidak apa-apa. Saya di sini. Ini untuk awak. Terima kasih. Yang ini juga. Ramen. Kedua-duanya menyala-tanya dan jadi panik. Saya tak tahu, cuma Ada apa, bro? Siapa nama awak? Jangan apa ini, Joe. Apa nama kau, bro? Joe. Joe. Itu Joseph. Cuma Joe penjara. Apa nama keluarga tuan? Tuan, anda semua bagus. Okay. Saya akan tunggu sampai mereka pergi. Okey. Jaga diri, bro. Kau boleh gantikan aku? Aku akan tengok tempat lain. Ambil telefon aku. Ya, tuan. Hey, Moby. Hey, James. Boleh tak kau hulurkan switch tu? Memang itu gunanya. Ya. Saya tak isah. Beritahu saja saya. Baiklah, yang ini. Tuan? Jadi, baiklah, beri saya satu saat. Sebelum kita buat begitu, adakah awak ada apa-apa dalam poket awak? Tuan, dompet. Baik. Jadi seperti yang saya katakan, kami tak tahu apa yang sedang berlaku, kawan. Anda sedang ditahan pada masa ini, baik? Tetapi kami perlu meneruskan siasatan. Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? saya tak tahu. Dia berada di bahagian sebelah sana mahkamah. Saya rasa kita ada lebih kurang 3,000 dalam tu, pasti. Ya, kau ada. Ya, nampaknya muka kau berdarah. Kami akan panggil petugas perubatan ke sini. Kami akan periksa kau. Baiklah. Mari kita ke tepi sekejap untuk periksa itu. Baiklah, sekarang kita jauh dari semua orang. Mereka tidak akan tinggalkan kawasan itu untuk seketika. Siapa nama ayah awak? Saya baru saja nampak mereka menyerang anak lelaki saya. Adakah dia dalam tahanan? Ya. Tuan, Baik. mereka sedang menyerang mereka. Mereka ada di mana-mana. Itulah suasana sejurus selepas pergaduhan itu. Jadi para deputi memenuhi bilik mahkamah, cuba memisahkan semua orang, cuba mengenal pasti siapa yang memulakan, siapa yang hanya cuba melindungi seseorang. Anda boleh lihat di situ, pegawai-pegawai mengeluarkan bapa tertuduh, Joe Ray Ortiz. Kita akan kembali kepada beliau nanti ya, tetapi apabila mereka mula menarik orang ke tepi untuk ditemu bual, orang pertama yang mereka bercakap ialah bapa saudara. Muka saya akan Facebook. Kau ada sikit darah, bro. Aku tak nak tipu kau. Memang ada sikit. Aku tak ada tisu dengan aku sekarang, tapi bila kita keluar nanti, aku akan dapatkan untuk kau, okey? Aku janji. Jadi, anak saudara perempuan kau yang kau pakai tu? Di antara dua tu. Dia tembak muka dia terus. Hebat betul. Dia bunuh seorang lagi perempuan 5 hari kemudian. Dia ada 2 pertuduhan membunuh. Ya Allah, teruk betul. Itu memang hebat betul, kau tahu? Budak pang dengan senjata api. Jadi, sementara kita tunggu bantuan perubatan, Awak nak berbual? awak nak berbual dengan saya tentang apa yang berlaku. Jika begitu, Saya ada beberapa soalan. Dan sebelum kita menjawab soalan, saya hanya ingin memaklumkan hak anda, okey? Baiklah, biar kami maklumkan hak Miranda anda, okey? Jadi anda berhak untuk berdiam diri. Apa saja yang anda katakan boleh digunakan terhadap anda di mahkamah. Anda berhak untuk berunding dengan peguam sebelum bercakap dengan polis atau mendapatkan kehadiran peguam semasa soal siasat sekarang atau pada masa akan datang. Jika anda tidak mampu mendapatkan peguam, seorang peguam akan dilantik untuk anda tanpa sebarang kos jika anda mahu. Jika anda memutuskan untuk menjawab soalan saya sekarang tanpa kehadiran peguam, anda masih mempunyai hak untuk berhenti menjawab sehingga peguam hadir bersama anda. Setelah memahami hak anda seperti yang telah saya terangkan, adakah anda bersedia untuk menjawab soalan saya tanpa kehadiran peguam? Tidak, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Baik.
Terima kasih. Ya, itu yang saya maksudkan. Tidak. Tidak. Tidak, awak betul. Ya. Awak betul. Ya. Kami nampak okey. Ya, dia orang ada kasut boot bertutup besi atau sesuatu. Bro, abang, aku akan sangat berterus terang. Ya. Aku tak peduli apa yang akan terjadi. Ia berbaloi setiap minit, setiap hari. Dia bunuh anak saudara aku macam pengecut. Sebab Dia takkan angkat telefon bila dia telefon. Dia takkan beritahu dia di mana dia berada. Dia takkan beritahu dia di mana dia berada. Itu saja. Itu Carlos Lucero. Pakcik Aliana berdarah di muka. Tenang satu saat, mengamuk pada saat berikutnya. Tapi tidak semua orang yang terlibat dalam pergaduhan itu merasakan perkara yang sama. Lelaki yang ada di sini, saya sudah berada di sana cuba menarik abang ipar saya. Jadi apa yang awak cakap, dia datang dari belakang sini. Dia pukul awak. Kan? Ya, susu terkena matanya. Jadi apa yang berlaku? Pasti itulah saya mula. Saya tak tahu. Saya terus hayun tangan. Dan saya tolak dia ke atas seseorang yang sedang terbaring di lantai. Tapi awak tengok sini, awak ada di sini ke? Tak. Saya berada di sana. Ya, kami memang di sini. Ya. Saya tak tahu. Mereka bergaduh betul-betul di depan podium. Okey. Kau tahu, Jadi dia datang dari jauh di belakang sini. jauh di belakang sini. Tapi dia sudah bersedia untuk melakukan sesuatu. Saya nampak benda tu dengan mudah saya. Bukan di sini. Jadi saya tahu awak tengok dia. masih hidup. Bertenang. Apa-apa pun mereka tak buat apa-apa lagi pada orang-orang ini. Saya pernah di penjara. Saya tahu awak tak nak sakiti perempuan atau budak-budak, bro. Rendahkan suara awak sekarang. Tapi awak cuba nak faham apa yang sedang berlaku. Awak cuma jangan sakiti dia, perempuan tu. Awak jangan sakiti anak-anak dia. Awak jangan sakiti anjing dia. Awak jangan sakiti anak-anak dia. Awak jangan sakiti dia, Rita. Apa tu? Kita boleh ambil. Nama awak siapa? Maksud awak macam ni? Nama dia ialah, saya perlukan awak untuk longgarkan genggaman awak. Mereka kecil. Kanak-kanak. Rendahkan suara kamu. Saya tahu kamu sedang marah. Berdiri ke depan. Saya pun tak suka kamu. Baiklah. Okey. Kita boleh bawa dia turun lift ke tepi. Okey. Saya faham awak sedang melalui banyak perkara sekarang. Tapi ya, cuba bertenang, relax. Saya perlu cuba dapatkan cerita dari pihak awak, betul? Dengan cara ini, saya boleh bantu awak. Saya dah beritahu awak semuanya. Apa yang saya tahu. Saya tahu. Saya keluar dari perniagaan ini selama 4 tahun. Saya tak nak cari masalah. Saya dah ubah hidup saya. Saya dah lalui semua ini sejak 1992. Ia ambil sedikit usaha, sedikit masa untuk bekerja. Kita akan berbincang secara dewasa lagi sekali. Saya tahu awak marah tentang perkara ini. Saya tahu awak marah tentang keseluruhan situasi dengan anak-anak perempuan awak. Itu memang boleh difahami. Awak sedang melalui banyak perkara sekarang. Okey. Saya melompat ke sana untuk membantu abang ipar saya. Saya cuba untuk menghentikannya. Kemudian dia mula memukul saya. Kemudian saya pula kena renjatan taser. Saya macam, apa hal ni? Hanya untuk Cuba untuk membantu awak. Dengar ini. nasib baik saya ada. Bertenang, kamera tuan. Saya akan letakkan di tempat saksi. Semuanya akan diselesaikan. Baiklah, ia terlalu banyak. Tapi awak dah masuk ke sana. Ya, memang. Ia sudah pun berdepan dengan yang cukup. Awak dah selesai dengannya. Yes. Awak kata itu anak perempuan awak. Apa nama awak? Tengok sana. Aliana berhak agar awak duduk di sini. Bukan duduk di belakang sana dengan gari. Betul tak? Tapi bila awak nampak orang yang tembak dia di mata dan bunuh dia, duduk betul-betul di situ, apa awak akan buat? Dia bergurau saja. Saya berdoakan supaya Tiada siapa perlu tahu. Dan saya minta maaf kerana awak terpaksa rasa begitu. Karen adalah rekaan kita. Dia adalah bayi kita. Awak lebih kuat daripada saya boleh katakan begitu. Dengar sini, Pete. Kami ada lagi oksigen. Kami akan beri awak ubat penenang, okey? Boleh awak diam sekejap? Ya. Saya bukan cuba untuk bergurau. Saya tidak menangis. Ini adalah dia mengalami beberapa kesan terbakar di bahagian tepi dan kemudian saya rasa dia telah dipukul di muka dan kepala. Saya rasa dia masih ada sedikit adrenalin. Jadi dia tak benar-benar tahu apa yang dilakukan. Tak apa. Saya cuma nak tengok tong itu sekejap ya semua. Okey. Pastikan awak tak bergerak. Awak nak pergi ke... Saya okey, awak okey. Awak dah bersedia di sini? Muka awak rasa okey? Tak. Saya tak nampak sekejap bila ini melompat, dia kena saya sikit. Dan kemudian lelaki itu mula menyeterum saya. Dan macam dia menyeterum orang yang salah. Jadi saya macam semuanya berlaku terlalu cepat. Awak faham maksud saya? Ya.
Ia berlaku terlalu cepat. Awak tahu, negeri awak ada di skrin. Untuk teknologi terkini, awak nak tengok di sebelah sini. Dengan tangan awak di sebelah saya. Di suatu tempat di situ. Saya tak nampak sebarang tanda. Ke arah perut lebih. Di suatu tempat di hadapan saya. Saya tak tahu dah sedia kah. Tapi mereka akan sampai di situ sekejap lagi. Betul kan ni? Di sini. Sepatutnya tak apa. Saya tak tahu. Saya boleh nampak dia menembusi. Ya. Mungkin ia cuma renjatan sentuh, jadi macam itu. Ia bukan macam yang menembak keluar dan melekat pada kamu. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Lain pula. Taser yang berbeza sebab saya tak nampak wire. Jadi awak sedang bersiap dengan baik sekarang? Ya, tak saya. Okey. Baiklah, terima kasih. Pergi ambil lampu suluh kecil dan periksa mata awak. Macam saya cakap bro, semuanya didokumenkan. Kami ada rakaman awak di dalam kedai. Ya, itu yang kami sebutkan sebelum ini. Itu Pete Sesi, bapa tiri mangsa. Di tengah-tengah pergaduhan. Ramai orang terbaring. Taser pun dikeluarkan. Tiada siapa yang boleh bezakan siapa yang cuba hentikan pergaduhan atau mulakannya. Dengar semua benda. Dan kemudian saya nampak seorang lelaki menuju ke arahnya. Saya tak pasti sama ada dia sebahagian daripada kumpulan itu. Adalah 515 bila awak buat begitu. Saya mahkamah. Boleh awak telefon? Sebelum dia menyerang anak saya dan saya bangun. Ya, 515 bila awak dapat itu. Dan abaikan telefon bimbit dan telefon kami, penggera kecemasan itu. Saya melindungi anak saya. Dan kemudian saya nampak hanya seorang pegawai saja yang ada di situ. Mari berlawan atau berundur. Dia lelaki yang berpakaian hitam itu? Tuan-tuan. MDC. Jadi kemudian, saya tak tahu. Saya cuma nak tolong anak saya. Dan saya bukan pegawai polis. Saya tak tahu apa yang perlu dibuat. Saya cuma duduk di sini dan saya cuma buat apa yang saya mampu. Tutup benda tu dan itu saja. Saya tak datang ke sini dengan apa-apa niat kerajaan atau apa-apa pun. Okay. Saya langsung tak tahu benda macam tu akan berlaku. Okey. Apa? Kami cuma nak dapatkan maklumat tentang anak lelaki anda. Mereka sepatutnya ada maklumat itu di sana. Okey? Dan ya, saya pasti NDC mungkin bagus. Saya pasti NDC sangat baik untuk sebut harga bagi dua ini. Ya, sudah tentu. Seperti yang saya katakan, saya hanya nampak seorang pegawai di sana dan dia kelihatan agak kewalahan. Adakah dia mengeluarkan taser dia atau saya tak pasti? Saya tak pasti sama ada seseorang cuba mencapainya. Saya tak tahu. Saya cuma cuba untuk menjauhkan orang daripada anak saya. Okey. Awak tahu, benda macam ni biasanya kita tengok ETV saja. Ya, saya tak pernah terfikir perkara macam tu akan berlaku. Benda macam ni akan berlaku di sini. Sebenarnya, ini kali pertama saya pernah mengalaminya. Ini kali pertama ia berlaku di sini sepanjang 5 tahun saya berada di sini. Jadi, saya tak pernah melihat apa-apa seperti itu secara langsung atau saya tak pernah berada dalam situasi seperti ini. Dan itu Joe Ray Ortiz, ayah kepada tertuduh dengan hanya seorang pegawai penjara cuba menghalangnya. Dia kata dia tak boleh hanya berdiri di situ. Jadi sekarang, bailiff itu juga telah ditemu ramah. Dan dia melihat semuanya dari jarak beberapa kaki sahaja dan memberitahu polis apa yang berlaku. Awak tahu yang mana satu? Kalau awak boleh ingat. Ya, mana satu yang memukul dari belakang? Ya, dia sedang memberikan sesuatu kepada banduan itu. Dan kemudian, lelaki yang memakai baju sejuk hitam melompat masuk dan terlibat dalam pergaduhan itu. Kemudian beberapa orang lain pula terlibat dalam pergaduhan itu. Jadi saya nampak mereka semua jatuh ke lantai di sini. Kemudian salah seorang wanita masuk dan mula menendang orang. Adakah anda tahu apa yang wanita itu pakai? Ya. Mungkin memakai baju sejuk berwarna coklat. Baju sejuk berwarna coklat. Ia seorang wanita. Jadi lelaki ini yang berbaju putih melompat ke atas dan mula memukul banduan itu terlebih dahulu. Ya. Ya. Apa yang betul? Dia cuba untuk pergi ke podium. Sebab ya, dia cuba untuk melarikan diri. Okey. Ya. Jadi lelaki berbaju putih itu melompat ke atas, mula memukul banduan itu. Awak tahu banduan itu pakai apa? Ya. Pakai apa? Alright. Jadi selepas itu berlaku, apa lagi yang terjadi? Siapa lagi yang datang? Lelaki berbaju hitam itu. Yang berada di bahagian paling belakang. Jadi dia masuk untuk mempertahankan banduan itu. Ya, okey. Dan kemudian awak kata ada seseorang yang memakai baju sejuk coklat.
Ya, wanita itu dia masuk dan mula menendang saya. Okay. Yes, I remember. And you? Kamu tahu apa yang dia kata? Saya tak tahu siapa sejujurnya macam idea slipper coklat itu. Kamu tahu dia bersama siapa? Saya tak tahu sebab nampak macam semua orang duduk di satu bahagian mahkamah itu. Ya, semua orang ada di sana. Nampak macam tak apa sebab saya tak perasan sesiapa duduk di bahagian bilik ini. Okey. Jadi saya cuma nak jelaskan sesuatu dan saya tahu yang mungkin kedengaran berulang-ulang. Tapi saya memang kena jelaskan juga. Lelaki berbaju putih itu melompat masuk dan mula memukul banduan tersebut. Lelaki di belakang yang memakai sweater Nike masuk untuk mempertahankan banduan itu. Entah bagaimana, mereka semua akhirnya terjatuh ke lantai. Wanita berbaju sejuk coklat mula menendang. Ramai ahli keluarga itu datang. Bersama dengannya. Tidak, ini adalah ketahui ini. Okey, jadi Saya akan maklumkan pada rakan-rakan deputi saya tentang apa yang anda lihat. Jika anda ada sebarang soalan lagi, jangan segan untuk datang dan bercakap dengan saya. Awak okey? Kamu semua nak dengar ini? Okey. So, Saya tak pasti kalau mereka itu ada di sini. kita ada 4 minit. Terima kasih. Jadi sekarang saya tahu siapa pegawai ini. Minit untuk menunggu. Semoga berjaya untuk awak. Itulah pegawai yang sedang bertugas. Itu unit Depit. Mereka tinggal hanya di luar bandar. Itulah pegawai semasa. Itu nama Depit. Mereka tinggal hanya ini. Saya akan bersedia untuk mulakan ini. Kes. Di tengah-tengah podium, lelaki ini yang berbaju putih melompat melepasi podium. Melompat melepasi dan mula menumbuk banduan itu terlebih dahulu. Jadi, pasti Kau tahu, namanya tak pernah diperoleh. 49 untuk 46, 16 dan ada satu lagi. ayah. Saya rasa Di bawah yang juga terlibat. Dan ada seorang wanita yang datang memukulnya dengan kerusi. Ia adalah kerusi dari tingkap. Dan hanya ada seorang pegawai penjara di atas sini. Jadi, Ya, jadi Nampaknya lelaki ini melompat melintasi. Lelaki ini sedang mempertahankan kawannya. Tapi lelaki ini hanyalah pencetus masalah. Betul? Jadi, menurut video itu, lelaki berbaju putih itu terus melompat melintasi dan mula menumbuknya atau sesuatu macam itu. Dan masa itulah lelaki yang memakai sweater Nike melompat melintasi untuk mempertahankan lelaki seorang lagi daripada dia. jadi kita juga perlu buat pencarian penuh di kawasan itu. Itu datang daripada video. Jadi saya akan buat macam ni, saya akan buat 4 kali dan periksa bulatan untuk bunyi. Saya akan letak semuanya dalam master. Saya akan buat sebagai bahagian naratif. Bukti. Hebat. Iya, jadi lelaki dia beritahu saya begitu. Jadi lelaki ini menjerit dan mengangguk kepada lelaki ini. Jadi itulah ketika seseorang Dan kita boleh saja katakan Ini adalah Bukan wajah biasa. Jadi selepas bercakap dengan saksi-saksi, timbalan duduk, mereka menonton rakaman itu dan video itulah yang menentukan siapa yang masuk penjara dan siapa yang pulang ke rumah. Ya, saya tak tahu di mana mereka letakkan lelaki berbaju hitam itu sebab dia memang cuba untuk dapatkan seseorang dulu dan kemudian senjata api itu. Ya, jadi Pete adalah... Maksud saya, Pete yang menembak seorang lagi itu. Lelaki kulit hitam yang menembak seorang lagi itu. Mereka berebutkan senjata dan melompat lalu memulakan pergaduhan. Okey, jadi kedua-duanya akan didakwa dengan tuduhan jenayah berat. Jadi kita akan pantau kedua-dua mereka itu. Dan kemudian ada 2 perempuan yang masuk. Saya tak tahu siapa mereka. Mereka juga akhirnya hilang. Tapi kita tak tahan mereka. Tidak. Okey, kita akan cari tahu siapa mereka. Kita akan tahan 2 orang ini dengan tuduhan jenayah berat. Jika ada yang lain, kita boleh keluarkan perhatian kawalan 3. Bagi yang lain, jika kita dapat kenal pasti siapa mereka, kita boleh keluarkan waran atau mereka boleh, hello, jadi abang awak datang ke sini, itu maksud saya.
Baiklah, saya rasa itu sahaja. Kawalan, semuanya okey? Baiklah, jadi... Saya akan buat perkara yang sama. Saya akan buat 4 sahaja. Kau masih di tingkat 2, kawal 5 ke 5, aku akan gerakkan mereka, ganggu mereka dan ada. Kawalan 515, aku boleh tarik mereka melepasi. Kawal. Jadi, 2 itu akan pergi. Ya, dan kemudian kita akan masukkan 2 lagi juga. Baiklah, saya cuma perlu dapatkan. Kita akan tulis satu sisi untuk 2 keluarga itu. Ya. Dan kemudian kita akan buat satu track penuh untuk 2 wanita itu bagi C dan kemuncak. Untuk selebihnya, kita akan cuba dapatkan itu. Atau sebahagian daripada kita akan bekerja lebih keras daripada usia saya. Bastel, tapi kita akan usahakan itu. Jadi kita akan tentukan apa charge mereka nanti jika kita ada masa. Korang perlukan seorang lagi untuk pergi ke hospital. Mereka di pihak yang sama, macam adik-beradik. Ya, tak, kami mungkin boleh bawa mereka. Awak ada unit atau nak cipta pasangan awak? Jadi saya akan cuba dengan dia setengah saat. Lepas tu kita tengok saja mereka. Baiklah. Jadi awak dah dengar kemarahan keluarga itu. Awak dah lihat kekacauan. Tapi awak belum dengar kenapa mereka begitu marah pada mulanya. Sekarang kita dah sentuh tentangnya tadi kan? 2 pembunuhan dalam 6 hari. Tapi saya nak dalami dengan lebih mendalam. Saya nak pergi lebih mendalam tentang apa sebenarnya yang dinyatakan dalam aduan-aduan itu. Sebab memahami apa yang Alexander Ortiz dituduh, itulah satu-satunya cara untuk faham kenapa bilik mahkamah itu bertukar kecoh. Menurut aduan jenayah yang difailkan di Mahkamah Metropolitan Daerah Bernalillo, pada 11 Januari 2024, polis telah dihantar ke sebuah apartmen di Montgomery Boulevard untuk panggilan kes pembunuhan. Orang yang menelefon 911 memberitahu operator bahawa namanya Draco. Dia berkata, dia bunuh sepupu saya. Dia dikenali sebagai Draco. Dia baru masuk dan terus lari. Jadi apabila pegawai tiba, mereka mendapati Aliana terbaring di dalam bilik tidur. Dan menurut aduan itu, terdapat kesan cap tangan berdarah dan kemungkinan kerusakan pada bahagian tengkoraknya. Sebuah tingkap bilik tidur telah dipecahkan dari dalam dan seorang jiran memberitahu polis bahawa dia telah melihat lelaki yang tinggal di apartmen itu dengan kemungkinan pistol Glock di pinggangnya dan sarung pistol. Dia menggambarkan lelaki itu sebagai seorang Hispanik berkulit gelap, kira-kira 5 kaki 11 inci dengan tatu di lengan, bahu dan dadanya. Seorang lagi saksi memberitahu penyiasat bahawa dia berada di apartmen itu pada malam kejadian. Menurut aduan, telinganya mula berdesing akibat bunyi tembakan. Dia dan seorang lagi saksi menendang pintu bilik tidur sehingga terbuka. Sebaik sahaja pintu terbuka, saksi itu perasan Alexander sudah keluar melalui tingkap dan telah tiada di situ. Dia melihat lebih jauh ke dalam bilik tidur dan katanya dia nampak Aliana berdarah dari hidung dan matanya. Dia tidak melakukan CPR kerana dia percaya ia tidak akan membantu. Dan aduan itu juga memperincikan insiden-insiden sebelum ini di mana bapa Aliana memberitahu polis bahawa kira-kira 2 hingga 3 hari sebelum pembunuhan itu, dia menerima panggilan telefon daripada Aliana yang menyatakan bahawa Alex sedang mengacukan pistol ke arahnya. Bapanya datang ke apartmen, memberitahu Alex supaya keluar. Dia pun keluar. Itulah dakwaan-dakwaannya. Ibu Aliana memberitahu penyiasat bahawa pada malam Christmas 2023, iaitu hanya beberapa minggu sebelum pembunuhan itu, Aliana menghubunginya kerana dia mahu dijemput selepas Alex memukulnya. Dan apabila ibunya sampai ke apartmen, dia melihat Alex keluar melalui tingkap apartmen. Dia juga berkata, petikannya, Alex juga memecahkan tingkap kereta sedan Aliana. Sekarang, menurut aduan itu, seorang saksi memberitahu polis bahawa dia mendapat tahu Aliana dan Alexander telah bertengkar sebelum ini mengenai Aliana yang dikatakan memberi Alexander penyakit kelamin. Dia percaya inilah yang menyebabkan Alexander menembak Aliana. Itu bukan semuanya. Semasa detektif masih mencari Ortiz, 6 hari kemudian, seorang wanita bernama Nicole Maldonado telah ditembak dan dibunuh di luar kedai runcit ini di Central Avenue. Dan polis telah meneliti rakaman kamera litar tertutup. Dan menurut laporan dari KOB4, video itu didakwa menunjukkan Ortiz melepaskan tembakan ke dalam sebuah kereta yang di dalamnya terdapat Nicole. Dia berada di tempat duduk belakang, tidak terselamat. Dan bila pegawai akhirnya berjaya menjejaki Ortiz ke sebuah rumah berhampiran kedai runcit itu. Dan menurut dokumen tangkapan, dia dilaporkan telah berkurung di dalam rumah tersebut. Apabila mereka menggeledah kediaman itu, di situlah mereka menemui bahagian-bahagian pistol kaliber sifar 40,
magazin lanjutan, magazin dram 50 peluru dan peluru Glock. Balistik kemudiannya mengaitkan bahagian-bahagian itu dengan insiden tembakan di kedai runcit tersebut. Jadi, Ortiz telah didakwa dengan 2 pertuduhan membunuh. Satu untuk Aliana, satu untuk Nicole. Itulah yang dibawa oleh keluarga itu bersama mereka ketika mereka melangkah masuk ke dalam bilik mahkamah itu. Dan akhirnya, menurut dokumen mahkamah yang disemak oleh media tempatan, Carlos Lucero, Pete Sassy, mereka mencapai persetujuan pengakuan bersalah. Carlos sedang menjalani 18 bulan percubaan di bawah pengawasan. Pete mendapat sekitar 12 bulan. Dan bagi Alexander Ortiz, walaupun dia pada September 2025 telah disabitkan atas pembunuhan darjah pertama kerana membunuh Aliana, seorang hakim telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Perbicaraannya untuk pembunuhan atau dakwaan pembunuhan terhadap Nicole Maldonado masih belum selesai. Dan itu sahaja yang kami ada untuk anda setakat ini di Sidebar. Semua terima kasih banyak kerana bersama kami. Dan seperti biasa, sila langgan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Anda juga boleh menonton kami di Peacock NBC. Jika anda ingin mengikuti saya, X, Instagram, rancangan News Nation saya, Jesse Weber Live. Isnin hingga Jumaat, 11.00 malam waktu timur. Jumpa lagi semua.